Assalamualaikum bos-bos semua. Okey, kali ni Farhana nak share macam mana cara kita nak join Neo Challenge untuk minggu yang ketiga. Okey, apa yang bos kena buat adalah bos kena pastikan bos kena ada NK yang dah reveal. Contoh macam ni, ini adalah NK Farhana yang dah reveal. Subhanallah, cantik betul kan? Dan inilah beberapa NK. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk tema minggu ini dia adalah tema Ruby Gemstone, iaitu CK2. Jadi ini adalah contoh CK2 yang Farhana ada. Contoh kalau bos tengok ni, kalau bos scroll ke bawah, gemstone dia adalah ruby. Maksudnya Farhana layak lah untuk join kan. Ini satu, ini lagi satu design. Kalau bos tengok dekat bawah tu, dia punya gemstone dia juga adalah ruby. Okey, sekarang ni Farhana dah cukup syarat. Bila dah cukup syarat, apa yang bos kena buat? Pada hari Sabtu nanti, bos pergi klik. Kalau dekat sini, bos klik dekat bahagian atas kali ni, bos type palace.crypto, CRYPTO, cryptohut.com. Palace.cryptohut.com, bos pergi dekat sini. Ini untuk bos join lah. Apa yang bos kena buat? Bos tekan 3 garis atas kiri ni. Lepas tu, bos tekan Neo Challenge. Kejap Bos tekan bahagian Neo Challenge. Bos pergi dekat Neo Challenge. Lepas tu bos pergi dekat Ruby Loyalty. Bos klik dekat sini sebab ini minggu 5 hari bulan 7 nantilah. Jadi sekejap sementara Farhana punya orang panggil dia tengah loading ni. Jadi yang pertama, yang kedua, ini adalah yang ketiga, Ruby Royalty. Dan kalau bos tengok dekat sini, dia boleh join satu wallet, dia boleh join 2 design yang kita boleh upgrade. Jadi kalau bos ada 2 NK yang bos nak upgrade, maksudnya bos kena ada 2 CK2 Ruby yang berada dalam akaun yang sama. Faham tak? Macam Farhana tadi, bos nampak tak kenapa Farhana ada 2 Ruby? Sebab Farhana nak upgrade, Farhana nak join 2 kali. Sebab kat situ dia tulis maximum 2 entries. Jadi cadangan Farhana, apa yang bos kena buat, sebelum pukul 12.30 hari, bos dah standby dah. Bos dah berada dekat page ni, dan tepat je pukul 12, bos terus tekan button join. Itu je. Yang tema kali ni dia sangat super duper senang. Jadi sementara tu kita kena banyak-banyak selawat ke apa kan. Jadi itu saja bos. Dah boleh terus dapat. Yang ini betul-betul first come first serve lah, InsyaAllah. Jadi itu saja bos. Farhana doakan untuk kita sama-sama fight, untuk kita dapat lah. Cumanya yang ini kalau kita tengok ni, berapa orang yang boleh? Dia hanya ada 20 achiever sahaja. Jadi boleh bos, kita fight sama-sama, kita buat sama-sama. Itu saja, terima kasih bos semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.